صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan, pengurusi surau, wali ahli jawatan kuasa surau, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan semua apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada malam ni dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib berjamaah. Allah melapangkan sebahagian daripada masa yang Allah bekalkan kepada kita 24 jam. Allah bagi kita sempat untuk berjamaah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kesempatan untuk duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, antara nikmat yang banyak Allah bagi pada kita yang disebut di dalam Al-Quran, tanda rahmat berkat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni manusia. Allah ciptakan kita ni tuan-tuan jadi manusia. Rahmat Allah ciptakan kita laila wan nahar. Dalam surah Al-Qasas ayat 72, Allah ciptakan kita manusia ni dalam masa yang sama. Allah cipta malam siang, laila wan nahar. Allah ciptakan malam dan siang. Malam kita gunakan litaskunu fihi, kata Allah. Kita gunakan malam itu untuk bersenang-senangan, untuk kita rehat. Malam untuk kita bersenang-senangan dengan ahli keluarga kita. Bahkan tubuh badan kita manusia berhajat pada waktu malam. Kita terbayang kalau siang yang memanjang, tak ada malam, tak lena kita. Allah berikan kepada kita nikmat ada malam sesuai dengan tubuh badan kita. Allah ciptakan malam, kita kena rehat, kita kena pejam mata, kita kena lena. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami jadikan siang. Allah jadi malam untuk kita, dalam masa yang sama Allah jadikan siang. Walitabtahu min fadli,
Allah ciptakan siang ni untuk apa? Untuk kita cari rezeki, bela anak pinak, untuk kita buat kerja dakwah. Untuk apa sahaja kita gunakan siang kita dengan tulang 4 keringat kita ni, membanting tulang, membesarkan anak-anak. Allah jadikan kita siang. Walitabtahu min fadli. Lalu kata Allah, wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, dalam ayat ni Allah Ta'ala nak kita ni jadi hamba yang syukur. Allah cipta kita, Allah bagi kita segala macam jenis. Bila kita duduk di atas muka bumi Allah ni, tuan-tuan, antara nikmat yang paling besar, Allah jadikan kita Islam. Allah bagi jadi kita Islam. Kita pun tak pernah. Lahir-lahir mak kita Islam, pak kita Islam. Pak kita pergi jabatan pendaftaran, register nama Muhammad sekian. Kalau nama Jawa, Jawa lah. Nama Melayu, Melayu lah. Bangsa Melayu, agama Islam. Para hadirin tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Maka Allah ciptakan kita nikmat yang paling indah, paling agung. Allah bagi jadi kita Islam. Lahir daripada rahim seorang ibu yang beragama Islam, membesarkan kita dalam kehidupan orang Islam. Sehingga kan hari ini tuan-tuan, kita kahwin anak kita berbinkan Islam. Bangsa Melayu, agama Islam. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Pernah tak kita sambil-sambil nak datang surau, datang masjid, lintas depan rumah orang Cina, orang India, kan? Dia pun makhluk Allah. Tumpah oksigen Allah, bernaung di bawah langit Allah, pijak di bumi Tuhan, tengok matahari yang sama, bulan yang sama. Tapi hidayah tak memihak sebelah dia. Allah bagi Islam tu pada dia. Dia lahir, mak dia Hindu dia. Hak lahir Cina dia. Tapi kita, Allah bagi jadi lahir-lahir mak pak kita Islam. Kita wariskan Islam itu daripada mak ayah kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Islam ni beruntung. Daripada kita lahir kecil, beruntung dah orang Islam ni, tuan-tuan, orang Melayu Islam ni. Lepas tu kita tengok orang Islam, orang Melayu kita, dia beranak pinak, dia tak takut anak ramai yang berapa. Dulu orang dulu kahwin anak 14 orang, 13. Tok saya 13 orang, anak 13. Kita pun duk kira dengan umur masa tok mati tu, kita duk plus minus kira-kira balik. Tok ni ketika hayat dia duk kira main anak cucu kan. Anak ni selang anak, selang 3 tahun, selang 2 tahun seorang, selang 2 tahun seorang. Kalau kata selang 2 tahun, 10 orang, 10 kali 2, tapi kat 20 tahun dah. Tapi kalau 13 orang, 26 tahun, dia ramai dengan anak. Lepas tu ada sekolah saya tu cikgu. Bukan cikgu, parent. Mak ayah tu ambil anak, hantar anak, ambil anak, hantar anak. Daripada awal saya sampai ke Johor, sampai ke hari ni, ambil anak, hantar anak, tak habis-habis. Daripada 2015 sampai hari ni, ambil anak, hantar anak, ambil anak, hantar anak. Sampai hari ni saya cak kereta tu daripada 2015 sampai ke hari ni. Hari-hari ambil anak, hantar anak. Betul sebagai orang Melayu, orang Islam yang Allah bagi jadi apa? Allah bagi rezeki anak melimpah. Dia tak takut. Nak bela anak, nak bagi makan anak, rezeki Allah bagi. Orang bukan Islam tu tuan dia takut dengan rezeki. Dia orang ni jumpa satu orang Chinese, dia kata, orang tengok anak kita, saya anak 5. Bila turun daripada kereta tu, anak kecil-kecil. Bila anak kecil-kecil ni tuan turun mak apa, anak tu macam anak ayam, ikut belakang mak. Ada satu orang Cina tu, dia tengok saya daripada jauh. Dia tengok dia tu, dia luar Cina. Dia kata, abang itu semua anak. Ya anak. Abang anak ramai. Rezeki Tuhan bagi. Abang you kerja apa? Saya cikgu saja. You cikgu boleh bela anak ramai-ramai. Tak, itu semua rezeki Tuhan bagi. Saya pun tengok dia. Abang berapa anak? Saya 2 saja, lelaki 1 orang, perempuan 1 orang.
Oh cukuplah, isteri pun sudah tak nak lagi, 2 sudah cukup. Lepas tu dia tanya saya, abang itu hantar anak pengasuh mahal lah. Kita pun kata lah, kita hantar anak budak baby pak tu je pakai pampers dah. Budak tu dah tak pakai pampers, 300 dia kata banyak murah. Gua punya anak, satu anak mau 800 lebih, kadang 1,000 pengasuh. Tu tak sekali tu, dia macam senang suku. Kita orang Melayu Islam, walaupun kita pasal mahal, kena anak Cina, mahal lagi. Pengasuh dia mahal, tuan-tuan. Maka dari tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian, dia duduk bayang pengasuhnya orang Islam ni. Rezeki anak Allah bagi dia punya kecil, tak takut. Lahir pun mudah, mati lagi mudah. Mati orang Islam dengan mati orang bukan Islam. Allah bagi jadi kita orang Islam ni tuan-tuan. Bila Allah sebut la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur. Kita orang Islam mati mudah. Tak ambil khairat kematian orang tanam pun. Orang tanam. Orang kata balung ambil lah kematian, khairat kematian. Dia kata dapat balung muda ni. Balung muda tu umur dia tak biasa lah. Baru 58. Pencen dia balung ambil lah. Dia pencen 60. Pencen 60 baru dia daftar khairat. Daftar khairat, Allah panjang umur sampai umur 70 mati. Daftar khairat RM80. Pendaftaran RM100 pendaftaran. Lepas tu setiap tahun 80. Bayar 10 tahun mati. RM800 bayar mati. Jenazah dia orang guru. RM800 bayar. Sampai masuk lubang guru. Orang bukan Islam mati yang tak pernah tanya. Orang bukan Islam mati. Saya jiran sebelah rumah mati. Jiran sebelah rumah mati. 2 minggu sudah. Bila dia mati, kalau saya bangun nak pergi semayang subuh, tengok ibu dia duduk depan rumah saya. Apa pasal ni? Lepas tu kita pun malah nak sibuk sangat lah. Ibu dia duduk depan rumah dia, tak apa lah kan. Boleh sakit demam, dia tubuh. Pukul 8 pagi ada satu orang apek, dia tekan loceng. Titok, dia tekan loceng rumah. Dia kata, abang, ni rumah abang ke? Ya, rumah abang. Abang, ini rumah kita mau tutup, depan ni kita mau pasang kemah. Rumah abang, rumah dia. Oh, apa pasal? Itu ya jiran abang selang waktu mak dia sudah mati tadi. Jadi bila mak dia mati, kita ni persatuan badan khairat kematian dia lah. Kita mau pasang kemah. Sini 5 buah rumah, sekali rumah abang. Jadi minta, kalau abang ada kereta nak bawa keluar, boleh bawa keluar siap-siap. Kita mau pasang kemah. Saya pun bawa keluar kereta dia. Sedang 2 buah rumah. Dia balik-balik tu, sambil duduk jalan masuk-masuk tanya apa? Bos, berapa lama ini pasang kemah? 5 hari. Kita nak 5 hari aku nak kena pergi luar ke bang? Tuan-tuan 5 hari. Saya kata, oi, apa pasal 5 hari? Oh, itu anak dia cakap mau simpan mak dia 5 hari. 5 hari baru tanam. Mak dia mati kanser. Saya hari pertama saya tak lihat, hari kedua pun saya ziarah. Saya balik kuliah di Johor Bahru. Saya pergi rumah dia. Lebih kurang masa lebih kurang 10 malam. Saya pergi ziarah. Kaki-kaki kereta pergi ziarah. Bagi dia Memek, apa khabar? Sihat cikgu. Memek, boleh saya ziarah mak? Silakan. Kita pun masuk dalam rumah dia, tengok mak dia duduk dalam keranda tu. Duduk dalam keranda, kita tengok kebah dah, mampu dah seorang. Kita lah, kita tengok tu, mampu dah seorang. Kita tu tengok tu, kita nak kata apa, takkan kita Al-Fatihah. Takkan kita nak buat apa tu. Kita pun tengok, duduk lah, tengok. Dia pun iring Zainab masuk, duduk sebelah kita. Kita tengok, ush, dia kata, ini baju nampak, Mahan punya baju. Dia kata, oh itu cikgu, ini baju saya punya kakak tempah. Waktu mak saya sakit, dia sudah tempah. Ini baju warna kuning, benang emas. Ada tulis ukiran bahasa Cina dia lah. Ini baju cikgu RM900. Baju nak pakai hari nanti. Saya pun tengok baju, tengok mak dia tu.
perasan sebelah mak tu ada spek mata. Spek mata ni ada 2 pucuk, dia letak kat sebelah telinga. Itu spek mata mau buat apa? Itu spek mata mau buat apa? Oh, itu spek mata cikgu, kita mau tanam 1 kali. Spek mata mau tanam sekali. Apa pasal kan? Oh, mak dia suka main game. Dia suka main game telefon. Jadi saya kalau boleh saya mau tanam spek mata sekali dengan telefon bagi dia main game. Sebab mak dia hari-hari bangun tidur dia suka main game tu. Dia sakit pun sama dia enjoy dengan game. Jadi kita mau bagi sekali dengan game. Tapi cikgu kalau tanam telefon macam teruk sangat. Dia kata tuan-tuan, saya pun habis tengok mak dan saya pun pujilah dia. Kita puji. Kita walaupun dia bukan Islam, kita tak ada orang belajar, kita puji dia. Mei ni anak yang bagus. Mei jaga mak sampai mak mati. Tuhan sayang orang macam Mei ni. Tu kita cakap itu. Tapi mayat mak dia, dia pun tuan kata dengan jenis cikgu doa saya lah. Mei anak yang bagus. Sambil kita jalan keluar, dia tanya, ini kemah pasang 5 hari. Betul 5 hari. Sebab mak saya dulu, saya pergi kerja, mak saya duduk di rumah, dia tunggu saya 5 hari. Jadi saya satu orang anak, sekarang mak saya mati, saya mau tunggu mak saya 5 hari baru saya datang. Macam mana mak saya tunggu saya pergi kerja hari-hari, hari ini saya mau tunggu mak saya 5 hari di rumah. Ini pasang kemah, berapa duit? Tuan-tuan, kita nak tanya siapa? Bukan selalu Cina mampu sebelah rumah ni mana tu ada. Saya saja kita nak pergi zirah, ni alang-alang mati sebelah rumah. Kita tanya, ini berapa duit ni pasang? Oh, dia kata, itu yang tadi pergi rumah cikgu tadi itu dia punya persatuan. Berapa duit bayar? Kemah siap dengan meja, kursi, adalah dia punya majlis macam zikir-zikir, tahrir-tahrir dia lah. Bukan kita lah, zikir-zikir dia lah. Imam dia tu, itu semua siap sekali dengan kereta, lebih kurang 30,000. Oh, saya tu 30,000 nak mampu. Mampu kena ada 30,000. Saya tu, banyak. Mek ada duit tak? Ada lagi dah simpan sikit-sikit. Tuan-tuan sekalian, lah saya pun nak beli ni Mek. Sambil duduk jalan nak beli rumah. Mek, mak tanam di mana? Oh, mak saya dia pesan mayat jangan bakar. Waktu mak saya sakit tu mak dah pesan dah. Mak kata mak tak nak bakar mayat mak. Mak bimbang sakit. Mak tak nak sakit. Mak nak mayat mak tanam. Bila mayat tanam ni, jadi saya ni, mak dengan saya ni, masa mak dia duduk sakit tu, mak dia beli dah. Beli kubur. Kubur kena beli dah. Dia tanya, tanam di mana? Nirvana. Saya sebut Nirvana tu tak tahu. Dia hak mula-mula kita jumpa tu jerat Cina, tu orang miskin. Jalan Kulai Kota tu, hak mula-mula kita jumpa tu jerat Cina. Itu biasa lah. Saya tengok tu kita nampak orang Cina kuih tanam. Itu biasa di kampung-kampung pun. Nirvana ni tuan-tuan. Dia lain. Kalau ada perayaan dia kita tengok jalan. Mungkin kereta Singapura banyak lah kat situ. Kalau perayaan dia ni, kita tanya itu kubur berapa duit? Oh, dia kata kubur dia ada 3 harga. Mati kalau mau tangkap di bawah, harga sikit murah. Tengah-tengah punya dia sederhana. Mahal punya cikgu atas bukit. Itu syurga dia lah. Maksudnya kalau mati tanam dekat kepala bukit kan kita duduk lalu tepi jalan, kita nampak duduk atas bukit, itu mahal. Saya tanya, ini mak tanam? Oh, ini biasa punya cikgu. Kita tanam bawah sangat pun tidak, atas sangat pun kita tengah-tengah saja. 28,000. Tuan-tuan, saya 28,000 tambahkan baju tadi 900, tambah dengan apa kemah apa 30,000, mau ada 60,000 nak ambil. Nak mati mau ada 60,000 boleh mati. Kita tuan-tuan sekalian, tidak tak kata untungnya kita orang Islam. Kita lahir-lahir, mak kita Islam, pak kita Islam, kita tak kenal benda ni. Tapi orang bukan Islam tu, mak dia tu beli lubang kubur, waktu mak dia hidup, belilah.
Mak dia dah bercita-cita kalau mati tak mau bakar. Mak dia nak tanam mayat mak, beli masa hidup, duk bayar installment 3 tahun, bayar 28,000 untuk nak mati. Kita, saya duk tengok baru ni live virtual, live telefon, live TikTok ni lah. Kita duk tengok balik-balik sambil duk dalam kereta tu, duk tengok tentang TikTok, duk buka. Tengok ada hantu pocong. Dia pakai kain kapan tu, dia duk ikat dia atas ni, duk lompat live. Kita tahu hantu pocong ni duk lompat bawah. Rupanya tuan-tuan dia duk kata beg kuning, duk nega tingkapan. Nega tingkapan. Dia kata siapa nak beli RM89, RM90, promosi. View seorang kan, saya tak. Siapa nak beli RM89, RM90, dia kata promosi, view. Tuan-tuan dia tengok nega tingkapan, nega. Kalau tuan-tuan buka tu, tuan-tuan seorang yang tengok. Orang tak beli tuan-tuan, walau beli kapal murah. Dia kata kalau beli di kedai RM250 satu set, RM180 siap dengan semua lah pengantian apa pakai. Ini malam ni saja RM89, beli beg kuning. Harap orang tak tengok. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian, kita ni mati mudah, tak payah beli kain kapan orang tanam kita. Untungnya kita yang disebut oleh Allah la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kita jadi orang Islam yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca kitab. Kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kita menggunakan kitab tasawuf. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini kita sambung pengajian kitab pada muka surat 2. Kita berhenti hari itu muka surat 1. Malam kita sambung ke surat 2. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bila saya sebut amin, tetap sama-sama amin. Dia kata apa tak? Wa qala, telah berkata musannif pengarang kita, wa naf'ana, mudah-mudahan kita mendapat manfaat bi'ulumihi, dengan ilmunya. Pengarang kita tulis kitab ni Fidaraini, untuk negeri dua akhirat. Maksudnya negeri dunia dan negeri akhirat. Amin. Kita sama-sama makan amin. Okey, kita ulang lagi sekali. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fidaraini. Amin. Berkata pengarang kita, ketahuilah bahawa ilmu tasawuf itu adalah pengetahuan yang diketahui dengannya segala kelakuan hati. Maksudnya ilmu tasawuf ni tuan-tuan, sifat yang tak nampak benda dalam hati. Yang kita duk belajar ilmu tasawuf ni, dia jadi ilmu fardu'in, jadi wajib belajar. Tasawuf ni kena wajib belajar, bukan dia fardu kifayah, dia fardu'in, ilmu wajib belajar. Sebab ilmu berkaitan dengan hati, benda yang tak nampak dengan mata. Kalau kanser nampak dengan mata, boleh rawat, boleh kemo, boleh makan ubat, 7-8 jenis ubat, boleh makan, boleh rawat. Tapi kalau sakit hati, benda yang berkaitan dalaman hati, benda-benda yang tak nampak dengan zat mata kita, maka benda ini dirawat dengan ilmu yang kita belajar pada malam ini, yang namanya ilmu tasawuf. Sama ada kelakuan yang dipuji, penyakit yang berkaitan dengan hati ini, kata ulama, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri, dia panggil sifat mahmudah, sifat yang dipuji. Benda kelakuan hati dipanggil sifat yang dipuji. Kelakuan hati ni dipanggil sifat yang mahmudah, sifat yang dipuji. Seperti merendah diri. Merendah diri bukan kita nampak benda tu, dia dengan perbuatan. Rendah diri dia lahir dengan hati. Maka ilmu rendah diri sifat hati, dia datang daripada tasawuf, yang namanya sebagai ilmu tasawuf. Dan bersabar, tak boleh beli di kedai. Di 7-Eleven ada ubat sabar. Kalau ada RM1 pun boleh. Bukan apa dia balik-balik bini duk ubat. Bini duk jawab sakit hati punya pasal pergi 7-Eleven. Ubat sabar ada tak? Dia kata ubat sabar tak ada, obat John ada.
Kena opak John 2 batang, tenang je lah. Tuan-tuan, kita tak tahu kadang-kadang orang ada kena opak ni. Dia kena opak tu jadi tenang. Ada satu orang pemuda dia balik kerja naik motor di Jabatan Pulau Pinang. Dia nak bunuh diri. Berdirilah di Jabatan Pulau Pinang tu. Tongkat motor berdiri betul-betul dekat dia punya menara. Nak terjun. Datang satu orang member ni, ingat Allah, jangan bunuh diri, ingat anak bini. Dia nak terjun juga. Mai satu orang hamba Allah ni kata, bang, lubang, kena okok datang. Yang tadi ni hamba Allah tu nak panggil, ingat Allah, ingat anak bini, jangan bunuh diri, ingat mesti menyesal seumur hidup, mati bunuh diri, masuk neraka. Dia tak kira. Bujuk tak makan. Satu orang hamba Allah tu dia terkonti tengok berapa ni nak bunuh diri, dia konti. Allah kata, bang, pokok sebatang tu bang, kena jual tu. Duduk tenang main kita sembang. Bagi orang pokok sebatang tenang pokoknya. Muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Maksud yang dikatakan benda ni tuan-tuan tak boleh beli. Benda sampah tak boleh beli di 7-Eleven, tak boleh beli di kedai Aceh, tak boleh beli. Benda hati. Jadi nak rawat penyakit hati ni kena duduk dalam majlis ilmu. Hak kita duduk malam ni, hak kita mengaji ilmu tasawuf sebulan sekali, yang tak apa. Paling tidak kita makan. Kapsul tu kita makan. Ubat tu kita telan. Ubat hak tak nampak ni dia. Atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesarkan diri. Ya tak? Yang dibenci itu dipanggil sifat madmumah, sifat yang ditegah, sifat yang dibenci. Maka faedah kita belajar ilmu tasawuf ini. Berkata pengarang kitab, faedahnya ialah menyampaikan kepada pengosongan hati daripada memandang kepada Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Bila kita belajar ilmu tasawuf ni, dia nak apa? Dia nak hati kita jangan bagi ada makhluk, kena ada Allah Ta'ala. Bila dalam hati ada Allah Ta'ala, macam mana pun berlaku dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita di tempat kerja, kita di rumah, kita dengan kawan-kawan, besar mana pun masalah yang datang itu, kita ada Allah Ta'ala. Itu dia. Maksudnya, hati kita kalau kita letak yang mentadbir hati kita itu, kita jangan. Sebab yang mentadbir hati kita Allah Ta'ala. Saya tadi duduk on the way nak main ke tempat tuan-tuan, duduk sakit hati kat kontraktor tu. Duduk sakit hati tu. Sakit hati semua kontraktor. Kontraktor yang Melayu ni, dia kata semalam nak datang, semalam tak datang. 3 hari lah duduk nipu kita, duduk belik tu. Belik. Dia ambil projek ni sikit, tangkap kawan ni sikit, tangkap dia duduk main jalan tu. Duit kita bayar, dia pergi barang kawan tu, tak ni duduk main dia tu kita. Tadi kita duduk telefon, bang, duduk mana ni bang? Kereta tak boleh start. Tak boleh start pula. Semalam saya kira pokok orang ni kereta tak boleh start. Cakap telefon tu duduk dengan bunyi handphone, kelopang air. Maksudnya bukan kita tak boleh start. Dia duduk buat projek berlaring, dia tinggal hari kita. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi sampai duduk bawa kereta sakit hati kat projek tu. Tak isinya kalau aku sakit hati, nak kuliah tak boleh. Sebab bila kita hati tak tenang, tuan-tuan nak kuliah macam tak ada apa. Doa balik, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita minta bawa kereta ni, hasbunallah wa ni'mal wakil. Serah pada Allah Ta'ala. Apa nak jadi, Allah takdir lah. Dalam genggaman Allah Ta'ala. Yang bolak balik hati pun Allah Ta'ala, yang bagi tenang pun Allah Ta'ala. Dia nak tipu kita kan, dia nak balik kita, kita berbalik pada Allah Ta'ala. Allah mengatur segala urusan kita tenang. Jadi bila kita tenang, tuan-tuan, selesai masalah. Jadi dalam keadaan kita tak stabil, emosi di rumah tak stabil, bini duk pupek, balik kepada Allah. Bila balik kepada Allah, ya Allah, tu isteri aku. Daripada aku tak ada bini, dia ada dengan aku. Aku kahwin dengan dia daripada tak ada anak sampai anak 3.
Daripada tak ada apa-apa sekarang, apa-apa segala macam ada, ya Allah, bimbing hati aku. Kita rasa kuat, kita rasa kejam. Tapi kena belajar ilmu tasawuf. Kalau tak belajar ilmu tasawuf, tu yang duk sembelih orang. Apa yang duk sembelih orang tak sabar. Sembelih orang, sembelih tok, sembelih anak. Kerana apa? Kerana tidak ada sabar. Lalu berkata Allah Ta'ala, berkata pengarang kitab, waqala musannif kata kitab, hantarannya ialah, tadi faedahnya untuk meletakkan Allah Ta'ala di dalam hati. Jangan bagi ada makhluk. Makhluk ni tak boleh ada langsung. Ada makhluk dalam hati tak tenang. Makhluk ni apa dia? Jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, pokok, anak, kereta, rumah, segala harta benda ni nama dia makhluk. Makhluk kalau ada dalam hati, tidur tak enak. Makhluk ada dalam hati, semayang tak khusyuk. Tetapi bila kita letak Allah Ta'ala dalam hati, segala benda akan jadi tenang. Segala keadaan mudah. Hantarannya apa? Maksudnya ilmu tasawuf ni untuk apa? Ialah hati manusia dari sudut kelakuan yang datang kepadanya. Maksudnya bila hati kita tenang, perbuatan kita akan jadi mudah. Ni, betul ni. Hak nama penawar bagi hati ni tuan-tuan. Hak kita duk belajar ilmu tasawuf, penawar bagi hati. Penawar yang tak nampak. Kalau kita sakit, pergi ke hospital, pergi klinik, doktor bagi penawar nampak. Telah penawar 2 biji, lega. Kok tak lega juga, pergi klinik, cucuk di punggung. Selesai insyaAllah. Maksudnya, benda jenis ubat fizikal depan mata kita nampak. Tetapi penawar untuk hati ni tak nampak. Maka penawar ni tuan satu ya. Baik isteri, baik keluarga, baik anak bina, bawa dia majlis ilmu, duduk dia dengan ilmu, maka lapang hati dia. Hukumnya ialah fardu ain ke atas setiap yang berakal serta balik. Kata musannif pengarang kitab, hukum belajar ilmu tasawuf ni apa dia? Fardu ain. Fardu ain ni tak boleh kena belajar. Fardu ain ni wajib belajar. Sebab dia tak nak segala ibadat yang kita buat jadi mudarat pada kita. Satu. Yang keduanya tidak ada manfaat. Walaupun kita buat ibadat, tapi ibadat itu tidak diisi dengan ketuhanan, berbalik kepada kemaksiatan. Apa saja jenis ibadat. Maka tempat ambilannya ialah daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tasawuf ni ambil di mana? Ambil dalam Al-Quran. Banyaklah dalam Quran. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengintip cari salah orang, jangan kamu mengumpat orang. Itu tasawuf. Ayuhibbu ahadukum, apakah di kalangan kamu suka makan daging saudara kamu? Ayyakula lahman akhihi mayitan, makan daging saudara kamu yang mati dah jadi bangkai. Nescaya jijik bagi kamu. Tak ada, kita tak mau makan, tak nak makan benda-benda bangkai. Maka umpama orang yang kutuk, caci, maki, hina orang itu kan seperti mana makan daging bangkai kawan dia sendiri. Maka ulama ambil daripada ayat Quran, bawa keluar, buat satu ilmu namanya tasawuf. Maka berkata musannif pengarang kitab, namanya ialah ilmu tasawuf. Ilmu berkaitan dengan hati. Maksud ilmu tasawuf, dan ketahuilah bahawa maksud daripada ilmu tasawuf itu membersih segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan keji, untuk membawanya kepada pembersihan hati daripada sifat, segala sifat kecelaan. Maksudnya, bila kita belajar ilmu tasawuf ni tuan-tuan sekalian, kerana satu ya, kerana kita nak biar yang terzahir daripada apa yang dilihat oleh makhluk nampak benda-benda mahmudah, benda-benda yang terpuji, benda-benda cantik, benda-benda yang enak, benda-benda yang lawa. Baik daripada pandangan Allah, Allah pandang di hati kita. Tapi makhluk dia tak nampak hati, makhluk dia nampak dari perbuatan kita. Maka nak mencorak dua perbuatan,
zahir dengan batin, kedua-duanya memerlukan ilmu tasawuf yang kita belajar ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita jadi orang Islam ni duduk di atas muka bumi Allah, Nabi sebut ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia ni penjara bagi orang Islam. Buat ni tak boleh, buat ni tak boleh, kata orang tu tak boleh, macam benda tak boleh, penjara bagi orang Islam. Tapi orang kafir, jannatul lil kafirin. Orang kafir buat apa pun tak apa. Buat apa pun tak apa. Kita orang Islam buat kena fikir halal satu, halalan satu. Yang kedua thayyiban pula. Kita nak makan benda-benda yang masuk dalam mulut kita ni, makanan yang masuk dalam mulut kita, kita makan benda yang halal. Kita Islam bukan saja halal, Nabi kata halal dan thayyiban. Halal lagi bersih, lagi suci. Kita pergi kedai tu, kita nak makan, ada 4 orang niaga. Ada satu orang makcik dia niaga, yang kedua satu orang peraja ni niaga, yang ketiga ada satu orang budak, yang keempat ada satu orang kakak, dia ni niaga free hand. Dia niaga free hand, rambut macam penyapu, warna orange campur dengan warna merah. Ada orang tu belah Mada Putra, belah ni dah pura mungkin orang soleh ramai, belah Mada Putra. Ni wali banyak pun ni, belah Mada Putra. Tuan-tuan sekalian, ada satu orang kak dia niaga, rambut macam penyapu warna orange. Kita turun motor Ustaz, nak beli nasi lemak pagi. Abang beli bang nasi lemak bang. Kita tengok atas bawah. Ish, anak kita apa nak beli, nak nasi lemak tu bang. Tak apa, kita beli kat makcik tadi tu. Lah, kita beli kat kak tu lah. Dia tak tutup aurat. Kita beli hak makcik dia tutup aurat. Bila kita sekali kita ajar pada anak kita tuan, sekali ajar lah. Sekali ajar, lepas tu anak kita dia pun tak beli hak tak tutup aurat. Dan kalau dia dengan hubungan dengan Allah dia tak boleh jaga, nak jaga apa hubungan dengan manusia? Hubungan dengan Allah dia tak boleh jaga. Memang dia masak halal, dia beli ayam kedai orang soleh semua halal. Tapi kita nak bukan saja halal, kita nak thayyiban. Kita nak halal lagi suci, bersih. Orang yang masak tu pegang gula bubur, bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Orang yang masak sembahyang subuh. Hidup yang orang masak subuh tak sembahyang maghrib, tak sembahyang apa pun naik masak. Apa pun tak. Lepas tu tuan-tuan, agama dia tak bagi macam tu. Kita Islam, kita nak halalan thayyiban, bukan saja bersih lagi suci. Maka Nabi sebutlah, Nabi kata syurga untuk orang Islam bukan di dunia akhirat, tapi syurga bagi orang kafir di dunia. Apa dia buat pun tak apa. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Tinggal lagi 5 minit, masuk Isyak kita mati. Lalu berkata musannif pengarang kitab, maksud ilmu tasawuf, dan ketahuilah bahawa maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, untuk membawa kepada pembersihan hati daripada segala sifat kecelaan. Ada setengah ulama membahagikan perkataan tasawuf. Ta tu maksud dia takwa, sad tu sabar. Tu ulama. Ta, sad, waw. Waw tu warak. Ulama ni dia bagi tasawuf. Fa tu fakir. Fakir apa? Miskin daripada dosa. Tu dia. Ulama bagi ta, sad, waw, fa. Dia nak bagi ilmu tasawuf ni, kita bila kita belajar, kita ada takwa, kita ada sabar, kita ada warak, maka miskinlah kita daripada dosa. Lalu berkata pengarang kita, anggota yang zahir dikehendaki dengan segala anggota zahir itu 7 anggota. Kita nak belajar dalam ilmu tasawuf ni tuan-tuan tentang bagaimana nak jaga 7 anggota ini, iaitu fasal yang pertama mata, telinga, lidah, perut, faras, 2 tangan dan 2 kaki. Ingatlah di dalam hatimu bahawa Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepadamu dengan beberapa nikmat yang besar-besar.
Tengok kata Musoneh pengarang kita, dia kata yang pertama sekali ingat, Allah bagi nikmat pada kita bukan kecil, terlalu besar. Kalau bulan lepas saya syarah mukadimah, saya kata orang Pasir Gudang Austin Perdana tu yang pakai spek mata hitam tu, tuan-tuan, dia mata dia gelap dalam masa beberapa jam ya. Celak mata balik, dia kata, "Ui Ustaz, besar nikmat boleh tengok. Besar nikmat boleh lihat." Kita Allah bagi nikmat, semua benda mahal. Maka kata pengarang kita, memelihara dan mensyukurinya. Syukur dengan apa yang Allah bagi pada kita ni. Maka jika engkau tiada memeliharakannya, tak jaga. So, benda mahal ni kita jaga. Benda mahal tuan-tuan, jaga. Tuan-tuan beli kereta mahal. Ni bulan 11, bulan 12 ni boleh beli kereta lebih tinggi. Saya bawa ni pergi kereta tu pada satu orang India, sales girl tu, dia pujuk dia, "Bos, beli ni bos, ini kereta." "Oh, ini sekarang bos beli, zero down payment." "Oh, pujuk kita, zero down payment. Toyota Cross. Beli bos ini, zero down payment, bos tak payah pening-pening." Bos selalu. Itu kalau lepas dah beli, jangan harap tak bagi bos dah kan. Sebelum beli, bos lah. Bos, lepas beli, Wallahualam. Sama lah macam salesman ke apa yang tu. Ada mereka ni dia mengingat orang nak beli insurans dia tu. Insurans rumah, tapi rumah insurans tu kan dia, "Wah tu lepas-lepasan agreement tu telefon 10 kali lah kan. Sebelum saya agreement ni, tak apa cik, kita datang bukan cik tak payah datang. Kita tak apa, kita pergi kena tamprin, tak apa cik, mesin tamprin kita bawa kat cik." Tu dia benar-benar hang dah sign agreement tu dari awal. Tuan-tuan kalau nanti oleh Allah sekalian, benda mahal kena jaga. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada kereta, ada rumah, ada motor yang lawa-lawa, yang cantik-cantik, jaga. Bukan kerana kita basuh kereta tu, kerana kita sayang kereta tu dah. Kerana Allah suruh sayang letak benda kita. Kadang kita hobi jenis basuh kereta seminggu 3 kali basuh. Bini pun dia tak bagi mandi macam tu. Seminggu 3 kali berkilat sport ring tu boleh jilat. Dia punya sayang benda-benda ni. Kena pula member pergi daerah begini, kereta berkilat jadi hamba dunia. Dia member bubur depan-depannya hamba dunia. Tuan-tuan sekalian, maksudnya dia sayang benda-benda, kita jaga benda-benda kita. Cantik lawa Allah suka. Orang naik kereta wangi suka. Bukan sebab dunia, sebab Allah suka. Kita jaga benda-benda Allah suka. Saya kalau tengok orang naik motor kotor, kereta kotor, tak syok tengok. Satu, agama tak bagi. Memang kita kata, "Ustaz, dunia tak boleh letak di hati." Tak. Maksudnya dunia tu nak bawa pergi akhirat. Ayah, kita semua naik motor, kita lihat dunia. Dunia kita bawa ke akhirat. Bila kita bawa dunia ke akhirat, dunia kita ada manfaat. Tapi kalau hak dunia kita tak bawa ke akhirat, dunia sekadar di dunia, tak ada manfaat akhirat. Lepas tu kalau basuh-basuh kereta hujan, orang azan, "Hayya 'alas solah." Start kereta walaupun hujan. Tak boleh hujan. Kalau hujan lepas tu kan tak apa. Tapi kalau hujan gerimis sikit-sikit tu, tak lagi kereta habis. Ni masa tu dia nak iman kita, dia nak tengok agama, nak tengok kita, iman kita nak tengok. Hang nak tengok dunia ke akhirat? Kereta dunia, azan akhirat. Start dunia, bawa pergi akhirat. Balik lagi, masuk boleh. Tapi kalau kita meletakkan, tak apa payah ambil rumah pun, tak pergi foto kita, bermaksud kita telah tertewas dengan makhluk, dengan dunia. Tak ada apa, dunia tak ada apa. Dunia tak ada manfaat kita untuk akhirat. Tak ada apa. Kecuali lah tuan-tuan ni naik kereta Highland ni kan. Ini Highland punya tu memang kena foto. Naik Highland, Navara, D-Max, Triton, yang tu foto dapat duit. Berkilat tak ada duit. Kita tengok kereta-kereta. Dia kereta dia tengok apek-apek Cina kan. Tengok kereta-kereta dia bawa. Tanah sampai ke tanah sampai ke cermin. Bukan di tayar, naik ke cermin. Saya tengok dia masuk-masuk, dia kata, tak apa bos, ini kereta kalau kotor duit masuk. Tapi ini kereta kalau hilang saja datang, ini tak ada duit. Tak ada duit.
Ini kereta mesti kena kotor, baru duit masuk. Tentu yang dirahmati oleh Allah sekalian. Maka jika engkau tiada memeliharakannya, nescaya semua itu akan menjadi saksi atasmu pada hari kiamat nanti. Kalau tak jaga semua benda yang Allah bagi pada kita, tuan-tuan, tak ada manfaat akhirat, habis. Habis, tak ada apa. Tiada manfaat akhirat, esok benda tu lah nak tarik kita, menggagalkan kita akhirat. Ada duit, bagi dah sikit untuk akhirat. Ada motor 3-4 biji, tengok 3-4 biji motor kita semua ni ada manfaat akhirat tak? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, bagi satu motor. Tengok kat siapa-siapa kan, ada Nepal, Rohingya yang memang jenis orang duduk semayang masjid ni, bagi kat dia. Ataupun ada anak-anak ke adik-adik yang susah, bagi. Pesan kat dia, naik motor pergi masjid. Kalau tak naik masjid, aku ambil balik motor aku. Tu pun cantik. Bagi ada manfaat akhirat. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita berhenti di situ. Cukup lah satu muka surat kan ni. Kuliah sebulan sekali, satu muka surat cukup lah. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita berhenti setakat tu. Kita sambung muka surat 3 pada kuliah kita tahun depan.